Mas akan masak kentang lagi. Yeay. Ini part kedua. Tengok ni, aku simpan potato ni kat dalam peti ais. Nanti potato terlalu beku. So, potato baik ni akan jadi good boy. Potato. Aku tak suka. Kau Kak. Ya. Kau peti ais. Jangan basuh potato. Nanti kau akan jadi basi. So, pertama rule, aku akan masak roti. Roti kentang. Ataupun mashed potato. Mashed potato. Mula-mula goreng potato. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Habis goreng potato. Goreng. Yang. Dah. Lepas dah habis goreng. Lepas dah habis goreng, masuk dalam peti ais. Beku dalam 2 saat je. 1, 2. Weh, kau terbang macam mana weh? Weh, terbang. Lepas tu, Mantap salon-salon. bila potato ni dah siap beku, kita smash. Bila dah smash, kau dapatlah makan. Nyam. Sini kau. Nyam. Sedap. Tidak, jaga potato, jaga. How can you be so cruel? Dah itu je lah guys, bye.